Dalam kehidupan seharian, kita perlu mengamalkan sikap yang baik terhadap orang di sekeliling. Salah satunya ialah amalan 3S, iaitu salam, senyum dan sapa. So, saya nak tanya Mama ICT. Kita nak buat apa kat Mama ICT? Tengah laptop je lah. Oh, okey, jom. Assalamualaikum, teacher. Assalamualaikum, teacher. Waalaikumsalam. Teacher, PC mana yang boleh kami guna? Boleh tanya. Okey, terima kasih, teacher. Sama-sama. At the starting of the week, as Sunny talks, you'll hear them speak. Oh, kat sini apa? Nak join kah? Faisal, tak bagi salam? Kau tak menghormati cikgu ke? Tadi tu, kita kan kena amalkan 3S. Oh, maaf teacher. Hei, 3S tu apa Apa itu amalan 3S? Amalan 3S, senyum, sapa dan salam ialah amalan mudah untuk mewujudkan suasana yang mesra dan harmoni. Senyum tanda keramahan, sapa tanda kita menghargai orang lain dan salam tanda hormat dan mengeratkan hubungan. Jadikan 3S sebagai amalan kita setiap hari.